Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan wujudnya sebuah kartel besar yang menyeludup dadah ke negara ini yang beliau dengar sejak 20 tahun lalu dan sehingga kini tidak ada tindakan. Menurutnya, selepas beliau menjadi Perdana Menteri dan menunggu selama setahun, namun tidak ada laporan diterima mengenai kartel besar yang membawa dadah menerusi kontena. Beliau turut membangkitkan persoalan berkenaan kepada agensi yang bertanggungjawab susulan ramai orang bercakap mengenai perkara itu. Mengulas lanjut, Anwar berkata, beliau tidak boleh bertolak ansur mengenai perkara itu dan kemudian mengambil beberapa langkah susulan. Beliau turut menemui ketua-ketua agensi setiap minggu dan bertemu dengan mereka selama 1 jam. Anwar berkata, daripada perkara itu juga wujudnya sindiket dan ahli politik yang terbabit dalam kegiatan berkenaan. Beliau berkata demikian pada sesi sarapan dan sembang santai bersama media Sabah di Kota Kinabalu hari ini. But you know the limitations. You know stages you kena buat. You know, there was a big cartel yang menyeludup dari Port Klang. Yang saya dah dengar dulu, 20 tahun dah saya dengar. Tak ada action. Tak ada action. Sekarang saya Perdana Menteri. Saya tunggu setahun. Tak ada report. Saya kata macam mana everybody is talking about. And then, containers masuk. You know macam mana? Container pertama, container dadah keluar daripada Port Klang, tangkap di Australia. Itu saya mengamuk. Saya kata, don't tell me that nothing is happening. It's not kotak jarum. It's container. Drug container. I say, I cannot tolerate this anymore. Tukar DG. Masuk. Masih berlaku lagi sikit. Finally, saya kena call them and give them. You know, to act dapat 15.5 bilion. Saya jumpa diorang tiap minggu. Kerja apa Perdana Menteri ni? Every week, I meet them for 1 hour. All the agencies, what's happening? Satu contoh, Port Klang lah. Rupanya, hundreds of containers have come in. E-waste lah, macam-macam. Container, memang itu nak besar-besar. So, I said, rate. Okay? How, when, who, itu kerja dia. Saya tak tahu. Yang saya tahu, kontainer masuk. Baik. Kemudian, bila dia went in, rupanya syndicate, kuat di sini, politik sana, support sana, dan rangkaian. And, what is worth, ada juga some pelakuan tindakan jenayah. Ada orang mati, dibunuh sebagainya. See? But saya salute dan puji agencies because they have the courage now to take action. Because kita ada political will to do that. Now, we have taken action. Kita rampas dan charge beberapa orang di mahkamah.